Menyesal membeli emas adalah lebih baik daripada menyesal tidak membeli emas. Apabila kita tidak membeli emas, duit gaji kita tetap habis juga dibelanjakan tanpa arah tujuan. Walaupun kita beli emas, kita akan nampak duit kita akan habis. Tetapi kita ada simpanan emas. Emas juga adalah duit. Emas adalah duit yang nilainya lebih kukuh dan terjamin kuasa belinya untuk jangka masa panjang. Tidak terkesan dengan inflasi, tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang dan juga emas boleh menutup emosi boros berbelanja. Apabila kita membeli emas, duit gaji kita terselamat daripada kita terbelanja boros membeli barang-barang yang tidak penting. Sebenarnya, apabila kita membuat simpanan emas, kita upgrade duit gaji kita kepada bentuk wang emas untuk mengukuhkan kewangan kita untuk mencapai matlamat hidup kita dengan lebih cepat melalui simpanan emas dan juga kita boleh membina asas kekayaan. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan tabungan emas dengan ilmu. Klik link di bio Hafizul. Hafizul bimbing sebaiknya.